Perasaan saya sebenarnya bercampur baur. Malam tadi, selepas pengumuman keputusan, ketika yang menang sedang menyambut gembira, saya memilih untuk menemani saudara Fizi turun dari pentas. Saya hantar dia ke kereta. Kami berpeluk dan bersalaman. Kami saling minta maaf. Dan saya harus jujur mengakui, saya takut kehilangan beliau dalam parti kita. Saya sekarang sedang bercakap dari hati saya. Saya teringat pesan Saidina Ali, kalau kita sampaikan sesuatu daripada hati kita, dia akan sampai pada hati orang yang mendengar. Al-kalamu idza kharaja min qalbi dakhala ila qalbi. Kalau kita sampaikan satu dari hati, dia akan sampai pada hati orang yang mendengar.